Nak jadi kawan baik dengan duit, lakukan 4 perkara ini, duit akan jadi kawan baik anda. Nombor 4 yang paling penting. 1. Faham nilai duit. RM8 boleh beli 12 telur atau segelas kopi mahal. RM5,000 boleh jadi sebulan makan untuk keluarga atau beli iPhone. Duit yang sama tapi pilihan berbeza. Jadi kena bijak buat keputusan. 2. Faham cara berbelanja. Berbelanja ikut kemampuan, bukan ikut nafsu. Ramai yang pandai buat duit tapi boros sampai hujung bulan duit lesap. Kalau suka tips ni, komen best gila dan follow Jason, like, save, share dan repost video ini supaya kawan dan keluarga put alert ilmu ini. Jangan sampai terlambat baru sedar diri dah dalam hutang yang menyesatkan. 3. Faham cara simpan duit. Simpan RM1,000 sebulan, setahun dah ada RM12,000. Bukan sikit tapi cukup untuk tampung hidup bila tiba-tiba hilang kerja. Simpanan ni macam pelampung, bila sesak boleh selamatkan diri. 4. Faham cara buat duit. Ada internet, ada telefon tapi tak tahu cara nak buat duit, itu namanya malas. Dunia ni sekarang ada beribu cara buat duit, dari jual servis, buat video sampai affiliate marketing. Minat bisnes? Boleh buat video macam saya, ini pun boleh jadi duit. Jangan bazirkan masa merungut kerja penat tapi dalam masa yang sama takut nak berubah. Peluang buat duit ada di mana-mana tapi kena berani grab. Kalau nak tahu cara sebenarnya macam mana nak jana income lebih dari kerja yang bosan, komen saya nak dan klik link dalam bio Jason atau get offer sekarang. Assalamualaikum.